Nama saya Ainul Wafana Ziha dari SJKC Jemaluang. Saya akan menunjukkan cara melakukan simpulan buku sirah. Fungsi ikatan ini ialah menyambungkan dua tali yang sama besar dan untuk mengikat kain anduh semasa pertolongan cemas. Nama saya Nur Nusra. Saya akan menunjukkan cara melakukan ikatan manuk pada kayu. Fungsi ikatan ini ialah untuk mengikat tali pada tiang atau balak serta semasa memulakan dan mematikan ikatan. Saya Wongzee, saya akan menunjukkan cara melakukan simpulan bunga keti. Fungsi simpulan bunga keti ialah menyambung dua tali yang tidak sama-sama seperti tali belahu dan tali kapal. Saya ingin menunjukkan cara melakukan ikatan silang batang kayu. Fungsi ikatan ini ialah untuk mengikat dua batang kayu secara bersilang.